Ada 9 sahaja huruf yang melibatkan gigi hadapan. Huruf yang ke-10, iaitu huruf ini merupakan huruf yang terakhir menggunakan kawasan gigi. Huruf yang ke-10 iaitu huruf dod. Huruf dod merupakan huruf yang terakhir menggunakan kawasan gigi. 9 gigi hadapan dan 1 sahaja ibu ayah menggunakan gigi geraham. Okey, menggunakan gigi geraham. Sesiapa yang tak ada gigi bahagian geraham boleh meletakkannya pada gusi. Boleh meletakkan lidah kita pada gusi. Kita cukup menggunakan lidah di tepi sahaja. Tepi lidah merapatkan pada gigi geraham. Cuba ibu ayah sebut huruf dot dan kita sukunkan dia. Jadi ad. Bila mana ibu ayah letak letak lidah di bahagian tepi gigi geraham dan sebut huruf dot, maka bacaan dia cuba ibu ayah perasan bacaan dia seperti macam tebal. Dadidu bad dudang doni dod na minal mudni madridan doni dod. Huruf dot ini ibu ayah dia ada satu sifat special yang dinamakan padanya istitolah. Istitolah maksudnya berpanjangan. Panjang macam mana? Ketika mana kita menyebut huruf dot, dia ada sedikit hujung itu. Dia macam do itu tak habis sebut tetapi bukan melantun. Kena beza lah. Kena beza bahawa dot dengan dal tidak sama. Kalau dal kita melantun. Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Melantun. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Huruf dot kita tak boleh melantun. Tetapi apabila kita menyebut huruf dot, dia ada unsur macam berpanjangan di belakang. Waladdallin. Boleh. Nah, kita tak boleh melantun. Ingatlah,